Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda, perpaduan kaum adalah kunci utama kepada keamanan dan kemajuan Malaysia. Tanpa perpaduan, negara kita tidak akan dapat berkembang dengan baik. Kepentingan perpaduan kaum di Malaysia. Pertama, ia menjamin keamanan negara. Perpaduan antara kaum akan membantu untuk mengelakkan konflik dan persengketaan. Apabila rakyat hidup dalam keadaan saling menghormati dan memahami, keamanan negara dapat dikekalkan. Ini penting supaya kita dapat hidup dengan selamat dan harmoni serta memastikan kemerdekaan negara terus terpelihara. Yang kedua, memajukan ekonomi negara. Perpaduan juga memainkan peranan besar dalam pembangunan ekonomi. Negara yang aman akan menarik pelabur asing untuk melabur. Apabila pelabur yakin dengan kestabilan negara, lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan dan ekonomi akan berkembang dengan pesat. Yang ketiga, meningkatkan imej negara. Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban dan lain-lain. Perpaduan ini menjadikan Malaysia sebagai contoh kepada dunia. Imej negara akan meningkat apabila rakyatnya hidup dalam keadaan aman walaupun berbeza budaya dan agama. Yang keempat, mewujudkan masyarakat harmoni. Masyarakat yang bersatu padu akan hidup dalam keadaan harmoni dan saling bekerjasama. Ini membantu mewujudkan kestabilan politik dan memudahkan pemimpin serta rakyat berganding bahu untuk membangunkan negara. Yang kelima, menarik kedatangan pelancong asing. Keunikan budaya dan perpaduan kaum di Malaysia menjadi daya tarikan kepada pelancong. Pelancong tertarik untuk melihat sendiri kepelbagaian adat resam dan perayaan yang wujud di negara kita. Kesimpulannya, perpaduan kaum bukan sahaja penting untuk keamanan tetapi juga untuk kemajuan ekonomi, imej negara dan kesejahteraan rakyat. Jadi, marilah sama-sama kita memupuk perpaduan demi masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.